Tapi persoalannya tuan-puan, kita tak tahu apa yang dia tahu. Itu pada saya cabaran masalah yang paling besar, cabaran yang paling besar pada saya ialah kita tak tahu apa yang dia tahu. Bila kita tak tahu, kita pun buat sebagaimana orang ramai buat. Tapi kita expect suatu hari nanti kita jadi macam dia. Kita ikut orang ramai buat dengan harapan satu hari nanti kita jadi orang kaya. Ini Albert Einstein sebut insanity. Ini satu kegilaan lah. Satu kegilaan lah. Kita buat benda yang lain dengan harap kita expect dapat benda yang lain. Ini satu kegilaan. Jadi tuan-puan, benda yang pertama sekali nak kaya ni ialah kita kena berusaha untuk tahu dulu apa yang orang kaya tahu. Itu dulu. Tapi persoalannya tuan-puan, macam mana kita nak tahu orang kaya tahu? Ini yang susah. Pada saya ini yang susah. Jadi sekarang ni tuan-puan, siapa yang first time join malam ni, khususnya tuan-puan take note apa yang saya nak cakap. Tulis. Tulisan yang kabur lebih baik daripada ingatan yang tajam. Boleh jadi satu session yang saya cakap 1.5 jam malam ni, tuan-puan nak faham, tuan-puan kena ambil masa 10 tahun. Yang mana orang lain dah kaya, tuan-puan baru faham. Boleh jadi? Boleh jadi tuan-puan kena baca 10 buah buku baru boleh faham apa yang saya faham nak cakap pada hari ni. Sebab tak sama tuan-puan pergi baca buku dengan dengar direct daripada orang yang dah capai apa yang tuan-puan nak capai. Saya alhamdulillah tuan-puan, bermula dengan saya membina kekayaan pada tahun 2003, pada usia saya 23 tahun. Saya capai financial freedom pada hujung 2013, pada usia saya 33 tahun. Sejak Disember 2013 sampai sekarang saya langsung tak ada gaji. Saya tak bekerja. Tapi alhamdulillah hidup senang lah. Kaya lah. T20 lah. Saya bukan T20, sebenarnya saya T1. Kalau ikut kategori pendapatan rakyat Malaysia ni T, saya T1.